satu tempoh yang istimewa ni, macam marathon, macam tamasya, something sukan ataupun persidangan besar, selalunya kita akan ada masa beberapa bulan untuk buat persiapan, preparation. So kalau kita lihat dalam konteks para sahabat Nabi SAW, idealnya mereka menanti Ramadan tu dengan membuat persiapan fizikal, mental dan kerohanian tu bermula 6 bulan sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kita sebut secara umumnya, kita dia mula timbul rasa dah dekat dah Ramadan ni selalunya pada bulan Rejab. Bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. So kita ada 2 bulan sebelum kita masuk ke 30 hari marathon tu. So Rejab ni istimewanya dia adalah bulan haram. Dalam Islam ni, dalam kalender 12 bulan ni ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi kemudian ada satu lagi bulan yang dia stand alone, dia duduk sendirian, seolah-olah macam bulan persiapan untuk berdepan ataupun nak masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang diberikan segala bentuk ganjaran rahmat yang dibuka seluas-luasnya. So para ulama yang menulis kitab-kitab fiqh, kitab-kitab kerohanian menyebut bulan Rejab ni adalah bulan kita membuat persiapan, menyemai benih-benih. Maksudnya kalau Ramadan tu kita target, satu kita nak berpuasa. So bulan Rejab tu kita dah mula melazimi puasa Isnin, Khamis, hari-hari putih, baca Quran. Selalunya kita kalau kita tengok bila masuk Ramadan orang bercakap tentang khatam Quran. Tapi kebanyakan kita tak cukup gas, tak cukup stamina nak kejar dalam bulan Ramadan tu sebab kita mula secara tiba-tiba pada satu Ramadan tu. Demikian juga solat malam. Paling lamalah seminggu pertama Ramadan tu masjid akan melimpah. AJK pun akan buat meeting, kita kena besarkan masjid kita ni. Mula-mula tu excited sebab vibe masuk Ramadan tu kuat, tapi sebab tak ada preparation macam marathon, bila orang tu tembak kan ataupun tekan horn tu, orang lari, ramai lari laju-laju ni. In the middle tu akan kosong dah. Tinggal orang-orang yang telah berlatih berbulan-bulan sebelum itu yang boleh keep up. So gambaran itu, imajinasi itu, kita bersiap sedia untuk Ramadan bukan bermula pada satu Ramadan, tapi kita bersiap bermula daripada bulan Rajab. Jadi bulan ni adalah bulan kita membuat persiapan. Dan saya mengajak rakan-rakan saudara-saudari, salah satu persiapan terpenting adalah kita masuk ke Ramadan tu dengan mengenal musuh kita dan belajar macam mana nak kalahkan musuh kita, iaitu syaitan. Sebelum masuk ke Ramadan, kita ada satu kelas yang istimewa, harapan Ramadan, sumpah dan tipu daya syaitan. Kita akan belajar macam mana nak decode taktik dan hela-hela syaitan yang selalu memerangkap kita walaupun syaitan lemah. Tapi dia buat kita rasa kita lemah dan dia yang kuat. So kelas ini akan bantu kita untuk mengembalikan kekuatan kita dan mengalahkan syaitan. InsyaAllah jemput mendaftar, jumpa anda di sana.